Barang baik kan, tak melawak ni. Okey, Roshan dia roll wafer coklat lah. Yang best ada 110. Benda ni memang viral gila, ramai orang tahu lah. Aku baru tak ngerti benda-benda ni macam ni kan. Tapi agak-agak lah, sekilo 110. Nak makan satu family, nak buat kenduri, memang menarik. Jom kita buka tengok. Ni bila pun depan aku, rosak gila lah. Terima kasih. Dia memang banyak. Okay, aku pilih yang koko ni. Setengah orang kata koko, setengah orang kata dark coklat. Jadi jom kita review sendiri. Tengok. Sebab kalau wafer biasa yang kita beli dalam bekas tu semua, nanti hamil lambat masuk angin. Yang ni dia salut macam ni. Coklat penuh. Uish. Sini. Wafer dia hangat sikit dekat ujung dia, luar dia salad coklat, dalam dia salad coklat. Apa yang akan rasa, hang tak rasa dia macam koko sangat, hang tak rasa dia macam dark coklat sangat, hang rasa dia campur dua-dua, very nice. Kemudian crunchy tu ada rasa hazelnut sikit. Memang bahagia, memang best. Nak buat spare gitu, nak buat spare dalam beg, nak buat makan-makan, ni kat beg kuning. Benda tengah viral kan, sebelum habis, jangan lambat. Dia punya manis coklat tu sendiri memang uish. Aduh kita nak sambung makan, tutup dulu.